tempat ibadat ni melibatkan pencemaran yang mengganggu orang awam yang ada di sini. Okey, nama tengok ni kawasan pelancongan. Oi, tanam rumput lah tepi jalan. Ni apa? Tanam rumput lah tepi jalan. Apa tanam rumput lah tepi jalan? Mana ada lembu ada di tengah-tengah bandaraya Jos Kam nak bagi makan. Saya tak mau cerita tentang ritual agama ke bagai ke, saya mau cerita masing-masing ada kepahaman, ada anutan, ada pegangan. Hampa boleh buat apa yang ritual agama hampa nak buat. Cuma apa yang saya nak bagi tahu melibatkan environment, pencemaran. Cuba apa bayangkan di bawah KPKT, Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan, hampa saman orang yang pertama, lelaki yang pertama yang buang puntung rokok di Alustang di Kedah. Hampa saman. Sekarang ni di tengah bandaraya Georgetown, pelancong punya ramai macam ni buat pembakaran terbuka ni. Habis debu-debu berterbangan ni semua tuan-tuan, kena di baju masuk dalam kedai orang ni semua. Apa cerita? Satu puntung rokok hampa buang, hampa saman. Tapi kalau macam ni, macam mana? Tak nampak.